Salam sejahtera, saya Muhammad Syahid dan hari ini saya ingin mengetengahkan keistimewaan budaya tempat saya membesar iaitu Kuala Lipis, Pahang. Sebagai daerah kedua terbesar di Pahang dan terletak di barat negeri ini, Kuala Lipis menyimpan 1001 rahsia budaya yang menanti untuk saya ceritakan. Mari kita selami keunikan budaya di Kuala Lipis. Keistimewaan budaya di Kuala Lipis yang pertama ialah adat resam, iaitu aktiviti merewang. Merewang ialah tradisi gotong royong masyarakat Melayu yang diadakan semasa majlis perkahwinan atau akikah. Ia melibatkan jiran dan keluarga yang datang membantu menyediakan makanan, memasak, menyusun meja dan membersihkan kawasan. Tradisi ini bukan sahaja meringankan beban tuan rumah, malah mengeratkan hubungan sesama masyarakat. Aktiviti biasanya bermula sejak pagi dengan wanita memasak bersama-sama di dapur, manakala lelaki membantu di luar seperti mendirikan kemah dan menyembelih daging. Suasana merewang meriah dan penuh dengan gelak tawa serta kerjasama tanpa mengira usia atau latar belakang. Sebagai anak muda yang besar di kampung, pengalaman merewang mengajar saya tentang erti kerjasama, hormat kepada orang tua dan pentingnya semangat kejiranan. Ia menjadikan saya lebih prihatin dan menghargai nilai budaya yang membentuk jati diri masyarakat Melayu. Seterusnya, aktiviti komuniti iaitu silat. Silat ialah seni mempertahankan diri tradisional masyarakat Melayu yang menggabungkan unsur seni, budaya dan nilai spiritual. Di Kuala Lipis, silat masih diamalkan oleh generasi muda dan sering dipersembahkan dalam majlis seperti perkahwinan dan acara kebudayaan sebagai simbol warisan tempatan. Terdapat pelbagai jenis silat di Malaysia, antaranya silat gayung, silat cekak yang masing-masing mempunyai teknik dan adat tersendiri. Latihan silat melibatkan pergerakan fizikal, kawalan pernafasan dan tumpuan minda. Ia mengajar tentang disiplin, kawalan emosi dan hormat kepada guru. Gerak langkahnya yang menyertai tarian menunjukkan kehalusan seni budaya Melayu. Silat bukan untuk mempertahankan diri sahaja, tetapi juga membentuk peribadi yang beradab dan berani. Sebagai anak muda, silat mengajar saya untuk lebih yakin, berdisiplin dan menjaga maruah diri. Ia membentuk jati diri saya dan menanam rasa bangga terhadap budaya warisan. Saya berazam untuk menghargai dan memelihara seni silat agar terus hidup dalam masyarakat moden. Seterusnya, keistimewaan budaya di Kuala Lipis ialah makanan tradisional iaitu sambal hitam. Sambal hitam merupakan makanan tradisional yang sangat terkenal di negeri Pahang, khususnya di daerah Kuala Lipis. Keunikan sambal ini terletak pada rasanya yang pedas, masin, sedikit manis dan warnanya yang gelap. Ia diperbuat daripada belimbing buluh yang direbus hingga kering, kemudian dimasak bersama cili padi, bawang, ikan bilis dan sedikit kicap. Keenakannya sangat sesuai dimakan bersama nasi panas. Proses penyediaan sambal hitam mengambil masa yang lama dan memerlukan kesabaran tinggi. Di Kuala Lipis, setiap keluarga biasanya mempunyai resepi tersendiri yang diwarisi sejak turun-temurun. Sambal ini bukan sekadar lauk tetapi juga simbol kasih sayang dan semangat kekeluargaan, malah sering dijadikan buah tangan kepada tetamu sebagai tanda penghargaan. Sebagai anak kelahiran Kuala Lipis, saya amat berbangga dengan sambal hitam kerana ia bukan sahaja melambangkan kekayaan budaya tempatan, tetapi juga mengajar saya menghargai usaha dan warisan nenek moyang. Ia mengukuhkan jati diri saya sebagai orang Melayu dan memberi semangat untuk terus melestarikan makanan tradisional ini agar kekal diwarisi oleh generasi akan datang. Selain itu, keistimewaan kebudayaan di kawasan Kuala Lipis ialah kesenian dan warisan, iaitu pembuatan parang. Pembuatan parang ialah satu kesenian tradisional masyarakat Melayu yang masih wujud di beberapa kawasan luar bandar seperti Kuala Lipis. Parang bukan sekadar alat pertanian, malah melambangkan kepakaran dan kreativiti tukang besi Melayu. Di Kuala Lipis, masih ada pengusaha tempatan yang meneruskan warisan ini secara turun-temurun. Proses pembuatannya sangat teliti, bermula dengan memilih logam, membakar relau, menempa bilah secara manual, mengasah mata parang dan seterusnya membuat sarung berukir kayu.
Setiap parang membawa nilai estetika tersendiri dan ada juga yang digunakan dalam upacara, adat serta seni silat. Kehalusan kerja tangan ini mencerminkan nilai seni, simbolik budaya dan identiti pembuatnya. Sebagai anak jati Kuala Lipis, saya berasa bangga melihat pembuatan parang masih bertahan di tempat saya. Ia mengajar saya menghargai usaha generasi dahulu, nilai kesabaran dan pentingnya menjaga warisan budaya. Parang bukan sekadar alat tetapi hasil seni yang mencerminkan ketabahan dan jati diri bangsa Melayu. Akhir sekali ialah permainan tradisional iaitu gasing pangkah. Gasing pangkah merupakan salah satu permainan tradisional yang terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu, termasuk di daerah Kuala Lipis. Permainan ini dimainkan dengan memusingkan gasing menggunakan tali dan memangkah gasing lawan agar keluar dari bulatan atau berhenti berputar. Gasing biasanya diperbuat daripada kayu merbau atau tembusu dan direka khas agar seimbang dan tahan hentakan. Di Kuala Lipis, permainan ini sering dimainkan sewaktu musim cuti sekolah, kenduri kampung atau sempena acara kebudayaan. Permainan gasing pangkah memerlukan kekuatan tangan, ketepatan serta kemahiran teknik melilit tali dan melontar. Ia bukan sekadar permainan biasa tetapi juga satu bentuk pertandingan yang menguji strategi dan fokus pemain. Biasanya gasing akan dipangkah secara bergilir dan pemenang ditentukan melalui keupayaan mematikan gasing lawan. Di Kuala Lipis, permainan ini sering mengumpulkan generasi muda dan tua dalam suasana yang meriah dan penuh sorakan, menunjukkan nilai perpaduan dan semangat kampung. Sebagai anak muda dari Kuala Lipis, saya melihat gasing pangkah bukan hanya sebagai hiburan tetapi juga sebagai warisan yang mengajar erti persaingan sihat, kerjasama dan semangat kekitaan. Ia membentuk rasa cinta saya terhadap budaya tempatan serta memberi kesedaran bahawa permainan tradisional membawa nilai yang tinggi dalam membina jati diri. Sebagai kesimpulan, kepelbagaian budaya yang terdapat di Kuala Lipis mencerminkan kekayaan warisi tradisi masyarakat setempat. Setiap aspek budaya ini bukan sahaja unik, malah memainkan peranan penting dalam membentuk jati diri dan nilai kehidupan masyarakat. Dengan menghargai dan memelihara budaya tempatan, kita bukan sahaja menyambung legasi nenek moyang tetapi juga memperkukuh identiti bangsa yang berakar dari tanah Kuala Lipis ini. Budaya adalah cermin kepada cara hidup dan pemikiran sesuatu masyarakat. Oleh itu, generasi muda harus diberi pendedahan agar terus mencintai dan mempertahankan warisan budaya yang berharga ini.